kaya, doktor selalu kita akan set, oh doktor ni selalunya dia akan ada duit yang banyak, dia akan ada rumah besar, dia akan ada kereta mewah sebab gaji doktor mahal. Betul? Tambah-tambah mana doktor yang ada buka klinik ke, memang dia kaya. Betul tak? Kita punya thinking. Padahal dia tak tahu tu yang ada doktor, yang dia bagi susu tu. Dah dia tak minta pula bayaran. Dan untuk part doktor ni pula, yes, dia doktor pakar pula tu, kat hospital yang memang terkenal kat bandar, mesti dia dapat gaji yang tinggi. Betul tak? Doktor pakar pula tu kan. Dan digunakan kekayaan dia untuk bantu budak ni. Dia tahu budak ni mesti takkan mampu nak bayar dia punya bil hospital kan, yang memang mahal. Digunakan kekayaan yang dia ada tu untuk bantu budak ni. Itu yang apa saya nak cuba sampaikan kat sini. Kita punya kekayaan ni, kita jangan setkan, oh kaya tak boleh, bahaya, tak boleh, nanti tak boleh bawa masuk dalam kubur lah, tak elok. Jangan gila harta sangat, jangan gila duit sangat. Kita jangan set macam ni sebab harta ni kan, harta ni kita fikir untuk kita nak bantu orang. Sebab ada ramai je kat luar tu, anda pun mesti kenal siapa yang kaya tapi dia low profile. Dalam masa yang sama dia ada buat pertubuhan lah, ada buat rumah anak yatim lah, ada buat sekolah lah. Kita nak kena jadikan orang ni lah role model kita untuk orang kaya. Kaya bukan sebab kita nak pergi spend ke, buang duit nak pergi enjoy ke, tak. Kita kaya untuk kita nak bantu orang yang lebih memerlukan. Sebab orang yang memerlukan ni akan sentiasa ada untuk uji kita. Sampai bila-bila akan ada orang-orang yang memerlukan ni. Sebab dia akan menjadi ujian untuk kita. Kalau kita waktu kita dah senang, kita nak tak bantu dia orang. Sebab tu kita kena betulkan kita punya niat. Kekayaan ni bukannya untuk jadikan kita gila harta, tak ada. Kita kena set kita punya niat. Kenapa kau nak dapat banyak duit sangat? Kenapa kau nak kerja lebih sangat? Kenapa kau nak kerja sangat duit kau? Sebab kita selalu kena improve diri sebab kita nak majukan diri kita supaya nanti kita boleh, gaji kita mesti akan naikkan selari dengan kita punya level. Dan bila gaji kita dapat yang agak memuaskan, yang agak berkemampuan kan, kita boleh bantu dia orang yang memerlukan. Betul? Kita kena siap macam tu. Okay, kalau aku dah dapat lebih, walaupun sekarang memang kita ada bagi tapi kita nak bagi dalam kuantiti yang lebih banyak. Sebab sekarang kita bagi maybe RM10. Bila kita pergi pasar malam RM10. Kalau let's say kita dah naik level kita tu kan, maybe kita boleh bagi RM50. Kan? That's why kita kena set. Kita nak kaya ni bukannya sebab kita nak dibawa mati, tak. Memang tak dibawa mati lah. Sebab kita nak lebihkan lagi memberi kepada orang lain. Okay? Itulah kisah daripada segelas susu. Segelas susu. Okay? Dan lagi satu saya nak share kat sini. Kita janganlah nak banding-bandingkan diri kita dengan orang lain kan. Sebab